kepada Majlis Agama Islam Kelantan, siapa yang buat tek khutbah Aidil Adha ni, sampaikan teriak pak cik depan hamba saat ni. Ayat dia pelah tuan-tuan. Dengar ni. Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang pembunuh. Tetapi Nabi Ibrahim perlu membunuh rasa kepunyaan atau rasa pemilikan terhadap Ismail. Kerana semua yang ada adalah kepunyaan Allah. Dari itu marilah kita meniru sifat Nabi Ibrahim yang mempunyai puteranya Ismail. Ismail bagi kita mungkin harta kekayaan kita. Ismail bagi kita mungkin jawatan dan kedudukan. Ismail bagi kita mungkin pangkat gelaran. Ismail bagi kita mungkin ego, takbur, sombong, hasad dengki, suka menabur fitnah. Ismail bagi kita mungkin perilaku perangai menyerupai perangai haiwan, bahkan lebih teruk lagi. Ismail bagi kita mungkin permusuhan dan perpecahan. Ismail bagi kita mungkin pudar perasaan ukhuwah dan kasih sayang. Maka selayak dan sewajarnya semua itu dihilangkan, dikorbankan, disembelih agar ia mati tidak lagi berada dalam diri kita, dalam kamus kehidupan kita.